Yang ni kalau saya cakap dekat Melaka mesti korang tak percaya. Tak jauh pun dekat Selandar, pokok dia rendah-rendah. Buah dia pun cantik-cantik. Dusun durian ni 42 ekar besar dia tau. Yang specialnya lagi, diorang ada banyak pokok Blackthorn dan Musang King. Korang bumak siap-siap, jualan dia bermula 1 Julai 2025. Tapi bukan setakat tu je tau. Siap ada Activate Adventure. Boleh melawat Dusun Durian Tour. Yang lagi best, korang boleh experience nak ambil buah yang baru jatuh ke tanah. Korang tengoklah ni betapa cantiknya buah durian Blackthorn ni kan. Dah boleh dah share dengan family dan kawan-kawan. Ajak diorang datang ke sini. Bolehlah rasa buah durian yang berkualiti dan sangat cantik rupanya. Nak bagi tahu juga, bukan setakat ada dusun durian je tau. Dekat sini pun ada restoran. Yang ni By Tumis. Kalau Tumis restoran ni orang Melaka mesti tahu kan kualiti masakan dia tu. Bukan setakat tu je. Dekat sini ada juga villa. Total semua ada 5 villa. Lepas tu dekat dalam dia tu ada jenis bilik-bilik. Yang ni memang betul-betul baru. Ramai lagi orang Melaka yang tak tahu. Bukan setakat villa, ada juga dewan yang sangat cantik yang penuh dengan kelengkapan-kelengkapan dewan. Ada audio system yang sangat best. Siap ada LED, siap ada kamera lagi. Yang ni boleh muat 500 orang dalam satu masa. Macam-macam fasiliti yang ada dekat sini. Mini zoo pun ada. Yang penting korang datang dekat Duta Riang Villa dekat Jalan Selandar, Melaka.